ketegangan geopolitik yang semakin meningkat yang menjejaskan kestabilan perdagangan dunia, adakah Malaysia mempunyai strategi untuk mempelbagaikan pasaran? Soalan nombor 3. Persekitaran perdagangan dunia pada ketika ini berubah secara drastik. Sehubung itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri telah merangka pelbagai strategi bagi memastikan daya tahan dan daya saing ekonomi negara terus terpelihara. Pertama, dari segi kepelbagaian rakan dagang, Malaysia terus memperkukuh rangkaian perjanjian bebas atau FTA sedia ada, iaitu Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau atau RCEP, Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik atau CPTPP. Selain itu, Malaysia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Emiria Arab Bersatu UAE pada 1 Oktober 2025 dan Persatuan Perdagangan Bebas Eropah EFTA pada 23 hari bulan Jun 2025. Untuk nota, negara-negara EFTA ialah Iceland, Liechtenstein, Norway dan Switzerland. Kedua, melalui RCEP, Malaysia mampu menarik pelaburan berkualiti tinggi yang menghubungkan ekosistem pengeluaran ASEAN dengan pasaran global, khususnya dalam sektor elektronik dan elektrik, otomotif, produk halal dan ekonomi digital. Ketiga, dalam konteks RCEP dan CPTPP, terdapat bab khusus mengenai PKS yang menekankan keperluan negara-negara ahli RCEP untuk berkongsi maklumat, meningkatkan program pembinaan kapasiti atau capacity building serta menyediakan akses pasaran kepada pengusaha kecil dan sederhana, dan MITI juga bekerjasama dengan agensi pelaksana seperti Matrik dan MIDA bagi membangunkan program latihan, bimbingan ekspor serta platform e-dagang rentas sempadan untuk memudahkan penyertaan PKS dalam perdagangan global. Akhir sekali, bagi mengukuhkan daya tahan industri tempatan selaras dengan misi keempat Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, strategi tempatan utama Malaysia untuk membina rantaian bekalan yang berdaya tahan merangkumi kepelbagaian dalam industri, pengdigitalan industri, ekosistem dan infrastruktur yang berdaya tahan. Ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan juga dasar perlindungan global yang menjejaskan kestabilan perdagangan dunia, adakah Malaysia mempunyai strategi jangka masa panjang untuk mempelbagaikan sumber bahan mentah, teknologi dan juga pasaran ekspor agar kita tidak terlalu bergantung kepada satu atau dua negara sahaja serta kekal berdaya saing dalam rantau Indo-Pasifik? Memang kita nak kukuhkan rantaian bekalan kita nak memastikan pertama kita ada lebih banyak localization, kita dapat lebih banyak nilai tambah daripada aktiviti industri kita supaya kita bukan saja bergantung kepada input negara lain, tetapi kita memastikan ekosistem dan rangkaian bekalan kita kukuh di Malaysia dan di peringkat ASEAN. Dulu memang ada ramai yang kata kita bersaing dengan Vietnam, kita bersaing dengan negara-negara jiran, tetapi semangat sekarang ialah kita ingin memastikan bahawa ekosistem dan rangkaian bekalan di ASEAN ni kukuh dan dia boleh jadi satu rangkaian bekalan. Seperti dalam konteks semiconductor, di bawah kepengurusian ASEAN kita wujudkan satu struktur atau kerangka framework untuk rantaian bekalan semiconductor di antara negara-negara ASEAN supaya kita mengkukuhkan rangkaian bekalan di negara kita dan di serantau.